Pernah tak anda terfikir, agaknya ada tak satu rahsia, satu kunci yang betul-betul berkuasa yang boleh buka pintu rezeki paling agung dalam hidup kita? Nah, berdasarkan buku Rezeki Level 9, hari ini kita akan cuba bongkarkan rahsia tu sama-sama. Okey, jom kita jujur sekejap. Rasanya, semua orang kan, termasuklah saya sendiri, mesti pernah rasa risau pasal masa depan. Tahu tak perasaan gelisah yang tiba-tiba datang tengah malam tu? Kita termenung, fikir apa nak jadi esok ya? Kita mula fikir, kerjaya aku ni macam mana nanti? Akan terus naik ke atau kita akan rasa stuck kat tempat sama je tahun demi tahun? Soalan macam ni selalu bermain dalam kepala, betul tak? Kalau yang buat bisnes pula, soalan ni mungkin lagi seram, kan? Yelah, dengan ekonomi yang tak menentu ni, bisnes yang kita bina dengan penat lelah ni, boleh survive tak? Boleh terus maju atau akan goyang nanti? Dan, soalan yang paling besar, yang paling kerap menghantui kita, kewangan kita macam mana nanti? Adakah kita akan hidup senang atau akan sentiasa dalam keadaan cukup-cukup makan je? Ini kerisauan yang saya rasa semua orang faham. Tapi macam mana kalau saya cakap jawapan untuk semua kerisauan kita ni bukanlah datang dari strategi kewangan yang canggih atau ramalan karya. Sebaliknya, ia tersembunyi dalam sebuah kisah benar yang luar biasa. Jom kita dengar kisah ni. Kisah kita ni bermula dengan seorang ulama besar yang sangat kita hormati, Imam Ahmad bin Hanbal. Satu malam, walaupun beliau seorang yang terkenal, beliau hadapi satu kesusahan. Beliau tak dibenarkan menumpang di sebuah masjid sebab pintu masjid tu dah pun ditutup. Masa itulah seorang penjual roti yang sangat sederhana nampak keadaan Imam Ahmad ni. Dia tak kenal pun siapa Imam Ahmad ni, tapi hatinya tergerak nak tolong. Tanpa fikir panjang, dengan satu kebaikan yang nampak macam kecil je, dia pun ajak Imam Ahmad untuk tumpang di rumahnya. Bila dah sampai di rumah penjual roti tu, Imam Ahmad perasan ada satu benda yang sangat menarik. Sepanjang masa penjual roti tu bekerja, tengah menguli dough, siapkan roti, mulut dia tak henti-henti sebut sesuatu. Ulang, ulang dan ulang lagi. Imam Ahmad pun jadi makin tertanya-tanya. Akhirnya, beliau tak dapat tahan diri lagi. Beliau pun tanya pada penjual roti tu, apa yang tuan dapat dari amalan yang tuan ulang-ulang tanpa henti ni? Dan jawapan penjual roti itu memang sangat mengejutkan. Dia jawab, demi Allah, sejak saya amalkan zikir ni, tak ada satu pun doa saya yang tak dimakbulkan. Semua sekali dia jawab. Kecuali satu je. Inilah klimaks cerita ni. Bila Imam Ahmad tanya, apa satu-satunya doa yang belum termakbul tu, penjual roti tu pun jawab, hajat saya untuk bertemu dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Cuba bayangkan, saat tu juga Imam Ahmad sedar Allah bukan setakat makbulkan doa penjual roti ni, tapi Allah dah hantar Imam Ahmad sendiri terus ke depan pintu rumah dia. Luar biasa kan? Jadi, apa sebenarnya amalan rahsia penjual roti ni yang sangat berkuasa tu? Inilah dia kuncinya. Inilah yang dipanggil rezeki level 9. Satu amalan yang sebenarnya sangat-sangat mudah dan sentiasa boleh ada di bibir kita. Amalan itu ialah istighfar. Istighfar, maksudnya perbuatan kita memohon ampun daripada Tuhan. Ya, sesimpel itu. Menurut penulis buku ni, inilah syarat utama untuk buka pintu rezeki yang paling hebat. Rezeki yang datang dari arah yang kita langsung tak pernah sangka. Okey, sekarang mungkin kita tertanya-tanya, kenapa? Kenapa amalan yang nampak mudah macam ni, iaitu mohon ampun, boleh ada kuasa yang begitu dahsyat untuk tarik rezeki? Jawapannya mungkin akan ubah cara kita pandang konsep rezeki selama ni. Rupa-rupanya rahsianya lebih mendalam. Rezeki itu bukan datang semata-mata sebab kita minta, tapi ia datang sebab kita dicintai oleh si pemberi rezeki. Dan istighfar, perbuatan bertaubat ni, inilah antara amalan yang membuatkan Allah sayang pada hamba-Nya. Cuba kita fikir logik. Bila seseorang tu dah jadi kekasih Allah atau orang yang Allah sayang, tak ke logik kalau segala urusan dia di dunia ni akan jadi lebih mudah? Kasih sayang Tuhan tu boleh mengatasi apa saja halangan dan membuka pintu rezeki dengan cara yang kita tak pernah terfikir pun. Dan kita kena faham ya, bila sebut pasal rezeki, ia bukan semata-mata pasal duit dan harta benda. Bukan. Rezeki level 9 yang datang melalui istighfar ni sebenarnya merangkumi setiap aspek dalam hidup kita. Manfaatnya tu jauh lebih luas dari sekadar kewangan. Ia bagi kita jalan keluar bila kita rasa buntu. Ia beri ketenangan bila kita tengah resah. Rezeki dalam bentuk kegembiraan yang menggantikan kesedihan. Malah, ia boleh tambah kekuatan fizikal dan rohani kita dan jadi pelindung dari malapetaka. Pendek kata, istighfar ni macam satu pakej penyelesaian yang lengkap untuk hidup.
Jadi, macam mana kita nak jadikan amalan hebat ni sebahagian dari hidup kita setiap hari? Sebenarnya, ia jauh lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Okey, berapa banyak kita nak buat? Satu sasaran yang sangat baik untuk kita mula ialah 100 kali sehari. Kenapa 100? Sebab junjungan besar kita sendiri, Rasulullah SAW, insan yang maksum yang dijamin syurga, pun beristighfar sekurang-kurangnya 100 kali setiap hari. Jadi, ini menjadikan konsep yang hebat ni satu matlamat harian yang sangat praktikal dan boleh dicapai. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita sama-sama renungkan. Kalau kuncinya semudah ini, kunci kepada rezeki teragung, kepada ketenangan jiwa dan jalan keluar dari setiap masalah hanyalah dengan melafazkan permohonan ampun. Persoalannya, apa sebenarnya yang menghalang kita dari mengamalkannya setiap hari?